Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi ini ialah video penggunaan BBM Denting Irama Tinta Makna. Mari kita mulakan. Pertama sekali, imbas kod QR yang terdapat pada BBM untuk pergi ke buku panduan yang disediakan. Apabila anda telah masuk ke dalam kod QR tersebut, anda akan terus masuk ke dalam Google Site tentang manual penggunaan kit ini. BBM ini membantu dalam dua kemahiran bahasa Melayu, iaitu kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Bagi kemahiran membaca, kaedah membaca nyaring akan diuji melalui BBM ini. Dan bagi kemahiran menulis, kaedah menulis berasaskan projek akan dimulai gunakan BBM ini. Langkah pertama untuk menggunakan BBM ini adalah pertama sekalinya mendengar bunyi yang dihasilkan oleh xylophone botol ini. Mari kita dengar. Langkah 2. Mendengar bunyi sahaja tidak memadai untuk menggunakan BBM ini. Para pelajar juga perlu untuk mengenal pasti irama beserta nombor. Seperti di sini, nombor 1 adalah bunyi yang paling kurang nyaring. Dan nombor 8 ialah yang paling nyaring. Jadi kita lihat, tata tingkat nyaringnya akan meningkat daripada nombor 1 sehingga nombor 8. Yang ketiga, mulalah dengan kemahiran membaca. Murid perlulah membaca lirik lagu yang disediakan dalam buku panduan. Lagu Gelang Si Paku Gelang, lagu Rasa Sayang dan lain-lain. Murid akan menilai melalui bacaan nyaringnya, sama ada bacaan jelas, bacaan tepat, jedah yang betul dan sebagainya. Bukan itu sahaja, murid juga perlu mengenal pasti nombor-nombor yang terdapat di atas lirik tersebut. Nampak tak nombor di atas tu? Nombor di sini mewakilkan nombor-nombor di botol. Jadi, setelah murid membaca nyaring, murid perlu membaca secara berirama. Murid perlu mengotok botol semasa membaca lirik. Contohnya, lagu Bangun Pagi Gosok Gigi. Bangun pagi, gosok gigi, cuci muka, pakai baju, makan roti, minum susu, pergi sekolah, suka hati. Dan banyak lagi lagu yang boleh dimainkan. Kita berganjak kepada kemahiran kedua, iaitu kemahiran menulis. Bagaimana murid akan diuji melalui kemahiran menulis? Murid akan diberi sebuah projek, iaitu membuat lagu sendiri. Murid perlu mengarang lirik sendiri tetapi menggunakan irama lagu sedia ada, seperti lagu Chan Malechan, lagu Burung Kakak Tua, lagu Gelang Si Paku Gelang, lagu Jong Jong Inai dan lagu Bangun Pagi. Murid perlu menukarkan lirik-lirik tersebut dengan tepat dan betul. Rubrik juga disediakan buat para guru yang ingin menggunakan BBM ini. Rubrik tersebut juga diletakkan di dalam Google Site yang telah disediakan. Rubrik ini meliputi dua kemahiran tersebut, iaitu membaca dan menulis. Sekian sahaja dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.